Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syazal bin Rafian, wartawan dari TV PSS SMK Teluk Mas. Pada hari ini kami ingin buat liputan khas sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat sekolah yang berlangsung dalam suasana ceria, penuh warna dan keceriaan. Mari kita dengarkan pandangan dan pengalaman warga SMK Teluk Mas mengenai sambutan yang penuh bermakna ini. Okey, sekarang saya bersama Cikgu Atika. Hai Cikgu. Hai. Okey, untuk soalan yang pertama saya ingin bertanya, bagaimanakah persiapan sambutan ini dijalankan dan sejauh manakah pelibatan pelajar? Okey, untuk sambutan Hari Raya pada tahun ini, kita telah rancang dengan baik semenjak sebelum cuti sekolah pada hari itu. Jadi semua pelajar terlibat dan menyumbangkan idea bagaimana ingin diadakan sambutan pada hari ini dan semuanya menyumbang dari sudut tenaga kerja. Okey, untuk soalan yang kedua pula, menurut pandangan cikgu, apakah nilai atau pengajaran yang boleh diperoleh oleh pelajar melalui program seperti ini? Okey, bagi pendapat cikgu, yang penting dalam sambutan kali ini pelajar dapat menghargai satu sama lain dan juga mensyukuri nikmat apabila kita berkongsi juadah, dan yang paling penting kita gembira meraihkan sambutan pada hari ini. Itu saja. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama, selamat Hari Raya. Hari Raya. Okey, sekarang saya bersama Cikgu Arsyafeni, seorang cikgu yang beragama Hindu. Okay, hai cikgu. Hai. Okey, menurut pandangan cikgu, apakah nilai atau pengajaran yang boleh diperolehi oleh guru serta pelajar melalui program ini? Okey, nilai dan pengajaran. Okey, yang pertama bagi pelajar, kita dapat mewujudkan kerjasama antara pelajar di mana mereka menghias kelas, menyediakan makanan yang lazat dan mereka juga serta mengemas kelas lah after this. Okey, untuk saya sebagai guru, kita dapat mewujudkan semangat kekitaan ataupun semangat perpaduan di dalam kalangan pelajar dan juga guru, dan pelajar pun dapat mengenal sensitif kaum lain. Sebagai contohnya, every time saya mengambil makanan di kelas, mereka akan cakap ini daging ke ataupun ayam. So mereka kenal lah di mana saya sebagai ibu, saya tidak dapat memakan makanan daging. So saya hanya boleh makanan ayam saja. So I really appreciate yang those things lah. Itu saja. Okay, that's it. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Arsyafeni. So saya harap cikgu dapat menikmati suasana Aidilfitri sebagai kaum Hindu. Okay, thank you. Okey, sekarang saya bersama salah seorang pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Mas. Hai. Hai. Boleh saya tahu nama dan tingkatan awak? Nama saya Fatimah Azara. Saya daripada Lima Delta. Okey, saya akan tujukan beberapa soalan kepada awak. Boleh awak jawab? Boleh. Okey, untuk soalan yang pertama, apa perasaan awak dapat menyertai sambutan Hari Raya di sekolah? Perasaan saya amat gembira sehingga tak terkata sebab banyak jugalah saya jumpa orang, dapat gambar sama. Okey, untuk soalan yang kedua pula, pada pandangan awak, apakah keistimewaan menyambut Hari Raya bersama rakan dan guru di sekolah? Pada perasaan saya dapat mengeratkan hubungan dengan silaturahim dengan cikgu, rakan-rakan saya lain. Lepas tu boleh simpan banyak kenangan sebab tahun ni kan last kan. Jadi banyak juga dah dapat buat bila time raya kat sekolah ni. Itu saja. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, sekarang bersama saya Cikgu Muhammad Hafiz bin Hassan, seorang guru JKMP Kemanusiaan di Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Mas. Hai Cikgu. Hai. Okey, saya ada beberapa soalan ingin ditujukan kepada Cikgu. Okey, soalan pertama, apakah tujuan utama sambutan Hari Raya diadakan di sekolah? Ya, pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada channel TV Mas. TV betul. TV Mas SMK Teluk Mas kerana sudi nak temu ramah saya lah. Okey, berkenaan dengan soalan tadi, kenapa kita adakan sambutan Hari Raya di peringkat sekolah? Okey, sebenarnya objektifnya yang paling utama sekali ialah kita nak sama-sama berkongsi kemeriahan rasa musim perayaan tu di sekolah, kan? Jadi kita bangkitkan suasana tu supaya pelajar seronok datang ke sekolah, sama-sama kita menyambut sambutan perayaan Hari Raya di sekolah. Dalam masa yang sama juga kita dapat mengeratkan lagi silaturahim di kalangan pelajar-pelajar, memperkukuhkan ukhuwah antara pelajar-pelajar dengan guru-guru, dengan kaki tangan sekolah. Okey, semualah. Dan yang seterusnya, yang pastinya ialah dapat mewujudkan kerjasama, kan? Awak nak merancang, nak buat majlis tu, nak bawa apa, nak buat apa, semua tu kan perlukan perancangan yang rapi, yang baik. Jadi itu salah satu bentuk kerjasama di kalangan awak dalam satu kelas, bekerjasama, berbincang apa nak bawa, kan? Kau bawa apa, itu semua tu penting lah, dapat mewujudkan kerjasama dalam kita menyambut perayaan di
sekolah. Ini maknanya sambutan hari perayaan di peringkat sekolah kita lah. Okey, terima kasih Cikgu kerana meluangkan masa bersama kami. Sama, Terima kasih. sama. Okey, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, sambutan Hari Raya di SMK Teluk Mas berjaya menceriakan suasana dan memberikan kenangan manis buat semua yang terlibat. Ia bukan sahaja menjadi wadah untuk meraihkan bulan Syawal, malah mengukuhkan hubungan baik antara guru, pelajar dan seluruh warga sekolah. Sekian saja liputan khas dari kami. Saya Muhammad Syazwa bin Alfian melaporkan untuk TV PSS SMK Teluk Mas. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin.